Salam semua, hari ini kita di Bazar Kompleks Muhibah. Ya. Kita pergi kedai ataupun warung top 5. Ya. Nak tahu mana top 5, kita tengok queue dia, tengok barisan dia. Berapa ramai yang tengah queue tu. Jom. Kenapa pilih gerai kak? Sebab tahun lepas memang beli takoyaki dia je. Sudah, tengok. Sedap. Sudah. Resepi dari mana dapat ni? Resepi dari mana? Resipi sendiri. Turun-temurun ke apa? AI. Kita jalan sikit, kedai churros ni nombor 4. Kalau tak datang awal ni dapat lagi ke? Ha? Terlambat tak ada lagi kot. Ini kedai nombor 3. Biasanya berapa sold out ni? 5.5? Oh, 5.5? Setengah. Malah ikutlah. Tak tentu. Okey, terima kasih. Boleh simpan. Tak apa. Ya. Terima kasih. Sama. Sekarang ni kita masuk top 2. Oh, ni kebab. Roti John kebab. Okey. Daging, ayam. Bagi daging satu, ayam satu. Ini biasanya kau habis last. Sampai Oh, memang ada cukup lah. biasa ni tak Ya, ada berapa? habis. Dah sebelum buka habis. Cepatnya. Ni? Terima kasih tu. Siap. Berapa semua? 3. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, ini kedai nombor 1, kedai nasi lemak ya, tapi nampaknya habis dah makanan. Nasi ayam, nasi lemak dia ni bagus dan nasi lemak saya nak beratur pun dah tak ada dah. Nasi lemak dah habis. Ni kedai nombor 1. Habis ke nasi lemak? Nasi lemak habis? Lemak dah habis. Oh, dah habis dah. Oi, Tak cakap tadi. lambat sangat dia orang ni. Ya, saya. Jam teruk. Biasanya berapa banyak nasi lemak satu hari? Ha. Masa 3 tong satu hari kalau ni. So 3 tong nasi lemak habis. Macam bulan puasa ni berapa tong? Masa ni kita pun buat satu. Oh, buat 1 tong aja tu habis cepat tu. Okey, itulah dia kedai top 5 di Bazar Kompleks Muhibah. Ya, nak tahu macam mana bagus ke tak, kita tengok barisan dia. Mana lagi bazar yang best di sekitar Kuala Lumpur ni.